Hello and welcome back to the Bro Code Podcast with your host. I'm Hyrule. I'm Reed. I'm Zulaz. Here we go. Bro code. The Bro Code. Yeah, we chill, laugh, and share our load. Bro code. The bro code. Reds, Zulaz, Harold. Let's go. Bro code, the bro code. Talk about the world, everything we know. Bro code, the bro code. This is the place. Welcome Everybody, to the let's show. do it. Yay. Hello, welcome back. Kau tak sedap saya kau nyanyi ke tamat. Try intro dia lari. Jangan bilang orang. Tak sedap sangat lah. Nak sedap-sedap bukan penyanyi apa. Betul juga. Oh. Aku setuju. Sudah sangat jadi apa? Penyanyi tak jadi podcaster lah. Tak hafal lah lagu tu. Tadi sebelum kau datang kita ada nyanyi-nyanyi juga tu. Ada. Oh, karaoke ke? Karaoke juga kat sini. Siapa yang lambat ni? Saya datang lambat. Ya, karaoke kau dengan aku lah. Ada artis jemputan. Tadi jemputan ni. Pergi jemputan. Tadi kau pergi jemputan. Rasa kau yang pergi jemputan lambat. Jemputan dah lama aku tak pergi. Last aku pergi beberapa bulan lepas lah. Aku baru pergi last weekend. Sedap makanan dia. Sedap. Boleh cakap kat company tak boleh. Jangan. Tapi tempat dia baik lah. Tempat dia kat hotel. Hotel mesti hotel. Tapi makanan dia bukan hotel. Makanan dia catering. Tapi ayam masak merah dia baik gila. Aku sampai suruh isteri aku masak lepas tu. Baik gila juga tak? Baik gila. Baik. Confirm Sedap gila. Isteri aku pun lagi sedap. Ada tak? Lebih-lebih Dah habis lah. Aku makan semua. Sedih. Kalau dia cakap tak sedap habis lah. Tapi aku jujur. Aku jujur cakap sedap. Asyik baik dia jujur lagi. Tu superpower kau berjujur. Betul. Kan dari dulu kau cakap kira orang nak keluar pakai nama kau. Padaku. Tak sedap kan sudah? Sedap. Kalau Jujur. Kalau kau tahu rasa nyanyi kat toilet lagi sedap. Pasal ada reverb. Yes, natural reverb tu kan. Macam tu orang kata, suara aku sedap Try kau recording, kau record suara kau lain. Macam sekarang lah. Macam kau selalu dengar sedap. Kau fikir sedap. Bila kau dengar balik kat podcast tak sedap langsung lah. Suara sendiri. Paisi je dengar. Suara apa ni? Suara ke katak? Okay, talking about wedding, aku nak sikit-sikit lah. Aku nak tambah-tambah sikit. Okay. Aku rindu zaman wedding bawah blok. Betul. Oh jarang sekarang Kurang jarang. Dah tak nampak lah macam ni. Tak nampak pun susah. Tak dijemput lah. Aku tahu ada maybe. Tapi mungkin kita tak dijemput. Not part of our community lah. Aku rasa selalu dia older estate lalu dia. Kalau daerah sini jarang lah. Daerah kita tinggal semua tu new estate kan. New estate semua selalu dekat apa dia apa tu dia panggil? MPH. IPH. Multi-purpose hall. Jadi multi-purpose hall kecil kan sekarang. Vibe dia lain lah. Lain. Kalau bawah blok. Tapi aku dulu MPH juga. Tapi aku yang wedding kat MPH. Bookstore. Tak kakak sih. Kita semua datang baca buku Tapi aku yang MPH. Lepas tu ada 2 blok. Bawah blok pun ada penuh juga. Sambung ramai gila. Riak je dia ni. Tak bukan. Tapi aku tak bayar 1 sen pun. Action pula. Pasal satu sen. dia tengok kesian lah. Orang kesian yang kasih free lah. Stay humble. Suka betul aku So go back to the bawah blok tu. Lain lah Dia punya vibes dia. Kompang Kira Friday night ke Saturday night diorang masak lah. The best part, yes, kat situ juga dia masak. Tu yang buat Situ dia dah sedap. masak. The night before dah masak. Habis malam tu kau makan, especially kalau kau punya saudara yang kahwin, kau rewang malam. Betul. Dah masak-masak kau yang makan je kat sana. Tak tidur. Itu yang buat best dia lah. Rewang. Kira lepas tu dia punya bau dia sedap. Habis kau dah mara. Kalau ni family punya lah, best lah kalau ada family. Kau pernah macam duduk turun potong-potong bawang, potong ni? Ya. Makcik-makcik aku semua lah. Tapi sekarang masih boleh bola je. Tak, aku tengah fikir pasal sekarang kan banyak rules kan, macam tak boleh banyak masak restriction sendiri. lah. Ya. Pasal nak kena ada NEA apa tu, cert lah apa kan. Correct. Masih boleh tak kau rasa macam potong bawang, potong ni? Pasal kan diorang kan tak tahu lah cuci tangan tak. Aku rasa still ada. Kalau tak leaky sih nak buat daripada central kitchen terus bawa datang. Aku rasa tak maksud aku kalau tukang masak yes lah diorang buat betul masak situ. Tapi yang macam family masak sendiri tu. The night before kira macam untuk rewang lah, family datang, rewang potong-potong semua, bawang masak sendiri. Kira kan bukan panggil caterer tu. Aku rasa maybe no restriction. Pasal malam
NEA tak kerja. Aku tak tahu lah. Aku tak tahu. Ya ke? Kau cakap gini tu diorang dah kerja tau. Pasal kau punya pasal ni. Tapi leceh lah. Pasal Nak kau cari trigger. orang kahwin ke bawah blok leceh lah. Tapi betul. Kau pergi kau tengok bawah blok, kau nampak ini orang kahwin kali cek alamak ni Cina ni lah, funeral dorang pula. Salah. Kebanyakan pun kau tengok putih-putih alamak funeral home pula. Tapi dulu aku rasa macam wedding effort, pasal dekor dia semua macam kau rasa kan tak nampak pillar semua nak ada dekor. Correct. Sekarang kan semua macam standard lah, macam dah siap, macam kat dalam restoran dah siap, semua everything dah siap. So pada aku macam lain sikit lah compared to dulu. Macam pada aku effort. Lagi satu dekat hotel dia very quiet. Timing. Kau bawah blok kecoh. Lepas tu dah habis. Budak-budak tak boleh main. Dah habis siram air. Itu yang aku tak boleh tahan. Sedang main apa? Tu lah. Kau tak ada? Bersihkan ke apa? Nanti lantai, cuci lantai. Pakcik-pakcik tu datang simbang kau air. Simbang kau air? Tak ada. Sorry, aku tak selalu gitu. Pakcik aku baik. Pakcik aku semua baik ke boring? bilang pakcik kau. Nanti aku bilang pakcik aku lah. Tak ada, aku tak cakap. Cik budak Cik kalau dengar podcast, tahulah Riz yang cakap. Riz bukan Zul, bukan Zul. Riz dengan Zul. Tolak mana? Aku dah simbang air bila tengah cuci. Yalah, atmosphere dia lain lah. Kalau kau kat hotel, kau jarang nampak budak-budak lari-lari. Betul. Tapi satu, kau imagine korang kan kita buat event kita. Aku tanya korang, bila buat bawah berapa ramai datang? Ramai sih. Aku punya tak ni jujur, aku punya tu 2008 2000 abang aku pun sama 2000. Tak pasal tanya dia, aku tanya Erul. Tanya kira tak pasal aku target 1,000 je. Sekali gini dah plan-plan mak aku naikkan 1,200 1,500. Terus tak tahu on that day 1,800 2,000. Ramai. Bawah blok. Ramai. Aku tahu aku tak serius, aku pun tak expect. Aku dah cakap dah risau. Mana duit nak cari nak tambah-tambah makanan. Tapi duit salam sedap. Betul. Duit salam. Ramai gila. Aku punya wedding aku sampai pening kepala je. Cakap tadi duit salam. Korang biasa tak ni tak kutuk sesiapa lah envelope kosong? So far kau biasa masukkan kau kasih orang envelope kosong kan kau dapat. Okay. Kau yang buat jadi kau tahu. Dapat aku. Dapat. Okay. Aku tak ni benda tak terlintas kat otak aku saja. Jadi tak bila check bila buka tu kan. Okay. Aku rasa pernah aku dapat. Pernah. Berapa kali? Pernah kau dapat? Yalah, aku cakap pernah bila yang kau kahwin ke apa. Yang perkahwinan ke apa? Tak kelakar ya. Dah malam. Don't get me into trouble guys. I know your wife. I know what you did last summer. Tapi ketika imagine yang datang 1,800, ada yang kau tak kenal apa, tak jumpa lagi, yang kau dapat situ-situ. One fine day kau dapat satu surat tu sampai kat rumah kau. Okay. Address to Zulazmi Herul. Full name Terus lah Zulas. Lambat. Address to Zulas Herul Riz. Kita buka lah sendiri-sendiri Dia bukan kita tak ada kena kita related sendiri. Buka sekali keluar ada surat daripada Malaysia. Apa cerita baca you are invited to the lawyer office kat Malaysia. Suruh kau ni ambil VP lah. Boleh jadi surat saman Your application has been approved. Please come over to collect. Itu cerita kau boring Itu je. Orang semua tunggu tau. Orang tunggu. Tak masuk Malaysia. Lepas tu kau pergi KL. Kau pack bag, kau pergi KL. Sampai lawyer tu jumpa. Okay, come to a room. Okay, Zulas. Dia nak keluar je. Susah. Zulas. So, do you know that you have an uncle in Malaysia? Don't know. Okay, just for your info, your uncle in Cerita Malaysia. sedih, lagu sedih tak ada? Lagu rancak tu bukan. Takkan sedih. Sedih. So, Mr. Zulas, just to inform you that your uncle by the name of Mr. Encik. Mr. Encik. Mr. Encik. His name is Mr. Encik. So please don't. He's already gone. He's gone. Ni cerita dia, biarlah. He's gone. He's gone. Ini cerita sedih. Aduh malah. Belum masih lagu muzik ni. Okay, sorry. Mr. Zulas. Yes, saya. Just to inform, Mr. Encik just passed away of cancer. Kau tak tanya siapa Mr. Encik? Tak lah, dia tengah ceritakan. Dia bilang Encik tu dia punya uncle. Dia tengah ceritakan ni. So at this moment he have no family members, no relative in Malaysia. Okay. He's a Singaporean who grew up in Malaysia.
I see. Sad story to hear that he got no one. Okay. But Mr. Zulas, Yes. just for your info, here come the letter. Please read for me. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baca dulu. Dia tulis tu Arab. Tulis Arab. Short hand ke long hand? Cerita sedih lah. Okay. Cerita happy so. Apa cerita dia? Aku tak tahu. Okay, aku bacakan. Aku baca. Lawyer. You are lawyer. You are the lawyer. Macam orang nampak kau ambil balik tu paper daripada dia. Okay, Encik Zulas sebagai anak saudara saya yang saya ingat sekali, kerana kau seorang sajalah Cute. yang cute. Cute mute. Dah riak. Dah macam gay lah. Yang menjemput Risau aku, aku. yang menjemput aku ke perkahwinan kau, Zulas. Oh dulu lah Saya yang antara Tak, dia 2,000 dah orang tu. tanya. Dia dah- Perkahwinan kenapa? Dia dah menjemput. Tak tanya siapa. I know your wife. Jadi dalam perjalanan hidup pakcik, tak pernah ada orang yang Panjang saya ada Will. panjang. Panjang, cerita dia panjang. Cepat sikit Alamak. lah. Tak boleh. Lagu dah nak habis. Jadi nak pendekkan cerita, Okay. Potong lagu tu kasih baik ber. pakcik sebenarnya telah mewasiatkan harta benda pakcik kepada Zulas. Pakcik dah meninggalkan semua, pakcik dah jual rumah, bisnes pakcik, dan sekarang ni ada $100 juta. Salah. Lambat. Sorry. Okay. Last. Pakcik dah tinggalkan $100 juta kepada Zulas. Salah. Baru betul. Apa yang last tu? Tak biasa. Jadi Encik Zulas, saya selaku lawyer pakcik, Mr. Encik Saya. ingin minta autograf ataupun signature, signature Encik Zulas ya. Di sini sign. Sudikan tanda menerima 100 juta dolar Kalau Singapura. setakat $100 juta, saya tak terima lah. Sikit sangat tu. Hai. Dah balik. Tak salah. Oh, Itu 100 nampak kat juta. kita. Kata view kita dah turun. 100 juta. Dolar tau, bukan ringgit Dolar Singapura. Dia billionaire. Ingat rupiah. Dia billionaire. Aero pun kenal. Aku kenal. Pakcik aku juga. Dia ada tinggalkan aku tak? Ada. Tak ada Zulas je. Oh Zulas Dia cakap lah satu. Kau tak jemput. come on lah. Dia cakap ada anak saudara tu macam tak layan dia. Oh, okay. Kau lah. Tadi tak nak baca. Tadi tak nak baca, sekarang dah baca. $100 juta. Ha. Alhamdulillah. Apa kau akan buat? Apa kau akan buat dengan duit tu? Aku tak tahu aku nak buat apa. 1 juta sih. Okey, apa akan ubah dalam hidup kau? Aku rasa semua lah berubah. Seperti Rambut. Banyak benda aku tak boleh bilang kat sini. yang boleh bilang, yang boleh bilang. Yang boleh bilang. Aku nak continue podcast ni. Yang boleh bilang InsyaAllah aku bina masjid pun salah. Lagi satu. Tak, bina Lagi masjid. satu. Literally bina masjid. Okey lah. Singapura boleh tak? Malaysia kau boleh Boleh. macam bina 1 banyak. juta boleh cacam benda. 1 juta. 1 juta actually tak banyak kalau untuk bina masjid besar. Tapi kat kampung kalau Kampung- kau kampung-kampung lah boleh ringgit banyak kau boleh. Kampung-kampung okey lah. Kalau nak bina masjid besar yang tu tak boleh lah. Kalau kau nak bina masjid kat Singapura, Kira kan jawapan seek ni permission lah. dulu. Tapi kira jawapan aku macam safe lah Takut dah cakap salah. Tak best sih. Tapi kalau 1 juta ni Apa kau akan buat? dia Okey. dia pada aku lah, pendapat aku maybe aku salah. Dia ada 2 type Salah. Satu Salah. satu is kau macam boleh, kalau kau pandai jaga, boleh macam pergi jauh lah. Tapi kalau kau tak pandai jaga, dia macam boleh berubahkan hidup kau makin teruk, and kau boleh macam lupa diri semua. So pada aku is quite duit ni boleh menghancurkan kau atau boleh bantu kau lah. Macam kau pakai duit tu penting pada aku. So kalau pada pendapat aku 1 juta tu memang banyak, tapi Apa yang kau nak buat? tu lah. Sekali kena scam 1 juta dah habis. Aku setuju kau cakap tadi yang kau ada 2 tu kan. Ah. Banyak orang silap kat situ. Diorang ada A dengan B, person A dengan B. Kalau tunggu aku buat lah. Jangan tengok aku. Jangan ketawa. Tu lah. Apa yang kau tahu? Person A ni dia ada 100 million tu dia akan habiskan macam gitu. Person B dia tahu grow.
Tapi aku rasa kau person A. Jadi kau perlukan orang macam aku untuk tolong habiskan. Bawa aku sekali. Kau yang scammer dia tu. Kau tak dapat tu surat Tak dapat masalah dia. Dia Aku seorang tak je. boleh. Actually kalau bahas 1 juta tu, banyak orang akan scam kau, even family member kau. Actually ada pernah jadi, tapi bukan 1 juta lah. Not so big amount juga, tapi 1 million or something like that. 1 million sikit je. Tak, pasal dia Besok yang boleh dia ada habis accident je. lah. Dia kena accident. Something happen, then dia insurance Payout, cover payout. payout dia 1 million tau. Tadi dia fight kat lawyer semua kan. Cerita betul lah ni. Cerita betul. Then within Singapore within berapa tahun ke apa itu je dia terus dah actually not even tahun lah. Aku rasa months Bulan lah. Bulan boleh habis bulan lah. boleh habis. 1 million Saja- bulan boleh habis sih. Then tapi dia punya duit habis tu macam family member ambil macam dia terspend macam ada kena tipu nak buka business. Dia tak vegetable lah. Dia accident dia okey lah. Okay. Kira dia okey. Pasal ada mistake lah. Then tak tahu lah. Tapi money ni kira kan kau kasi berapa banyak pun kan, how much you get, kalau kau tak pandai jaga like kau cakap lah, memang rabak. Tapi realistically kalau 1 juta tu, apa yang aku akan buat, aku rasa aku akan lupa diri. Terus terang apa. Pasal kau ada banyak duit tau. Kau macam Kau dah can do tak fikir anything you want in the apa-apa world lah. lah. Can do anything in the world. So tu yang macam kadang kau macam Dah boleh teleport lah. Tapi pakai duit lah. kau tak payah kerja, tak payah apa. So So kau boleh jadi pemalas tau. jadi bukan pemalas je, macam Pelamas. kau boleh macam-macam lah mana boleh buat yang which is not so nice. Also ada yang macam kau akan lupa, macam kau cakap kan, kalau aku ada duit banyak gini, aku nak donate kat sini, donate kat situ kan. Kalau kau Bila benda tu jadi, kau takkan donate pun. Pasal Betul. kau dah lupa diri apa. Betul. Kalau kau jadi jahat, family kau pun kau boleh lupa saja. Jadi Contoh lah, kau orang yang baik lah. Kau orang baik lah. Kita cerita kau orang yang baik tapi kau dapat 100 million ni. Kau baik lah. Kira kau tak lupa diri lah. Tak payah. Dia dah cakap dia akan jadi jahat apa. Dan tukar tahun kau lah. Takut aku. okay. Tak, pasal bukan aku nak jadi jahat, tapi aku rasa kalau benda tu jadi realistically, kita cakap sekarang apa kita cakap lain dengan apa yang kita akan buat. Pasal yalah, dia macam gitulah. Cerita sedih sikit. Sekarang Sama-sama sedih. Kau sedih. Mana button dia? Ni. Hairul. apa kau pula? Cerita sedih Aku kau. buat. Aku. Itu sedih. Terpanjat. Sedih betul. Okay, sorry. Jadi bila kau dapat 1 juta tu, apa jadi hidup kau? Okay, bila aku dapat 1 juta tu yang tahun lepas, Kira-kira dah future lah. Dah future. 1 juta. Kasihan lah. Adakah ni future yang kau ke depan tengok dengan super power kau ke apa? Tak ni aku tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa Cerita betul. kosong. Okay. Aku jumpa ini lah, first bila aku dapat tu, aku jumpa kawan aku, nama dia Ritz lah. Bila kau tahu lah, Sedih. kawan-kawan lah. Bila, Tahu. sebelum aku aku dapat 1 juta ni, dia tak jumpa aku pun. Normal lah, normal. Siapa Bila nak jumpa kau? dapat 1 juta ni terus Zul ni lama tak jumpa. Kita dulu best friend, best friend. Macam mana dia tahu kalau kau tak bilang orang? Dia kawan dengan lawyer tu. Tak, aku tersampak dia bila aku on the flight daripada Kuala Lumpur tu. Okay. Atau dia dengar podcast. Yes. Dia one of our listeners lah. Okay. Lepas tu itulah, habis jumpa dia, terus dia dah start, kau nak buat bisnes tak? Aku 1 juta ni actually boleh grow 1 juta 1 billion. Kau dapat 1 juta ke 100 juta? 1 juta tapi boleh grow to 1 billion. Dia cakap billion lagi tinggi kan. 1 billion. Jangan kita bodoh sangat. Okay. Kira ni Dia cakap amat gila. Rich ni cakap boleh grow. Habis kita kau invest kat ni, invest kat company aku je. Dia cakap invest. Cerita sedih lagi lah. Masih sedih. Sedih. Sedih ni aku scam apa? Okay. Lepas tu macam real lah cerita aku. Lepas tu Rich ni cakap kau kasih aku tak payah 1 juta lah, kau kasih aku 50 juta je. 50 juta kau kasih aku akan grow kau money jadi 500 million. Dia cakap. So aku kasih dia lah 50 juta ni. Habis tu dia hilang. Aku rasa macam cerita happy tu. Kalau Rich yang buat gitu, happy lah. Kira dia Rich dua lah. happy. Satu sedih, satu happy lah. Rich happy lah. Tapi kali dia hilang, kali next year dia datang balik. Habis next year balik tu Next year dia datang balik, dia kasih kau 1 billion. Dia cakap ni duit kau, aku buatkan. tu Kau dah fitnah dia sih. tu masih tengah grow. Dia tengah grow. Masih grow. Dia dah kasih kau balik 1 billion. Mungkin sorry lah, tapi asal dia tukar nombor. Aku call dia tak dapat. habis dia tak bayar bil, tak ada duit kan. Leceh lah. Dia ambil duit kau, dia pakai sikit. Dia dah bayar, dia kasih kau dah 1 billion balik. Sekarang kau dah bukan dah 100 million, kau dah billionaire terus. Betul Lagi lupa daratan. Hilang. Semua hilang juga. Hilang terus. Aku confirm tak kenal korang. Kau kalau ada 1 billion pula, Confirm.
Hairul datang jumpa kau. Dia kira kan tak, kau kasi aku $1 million tapi kau nak scam lagi lebih actually. Actually scammer buat gitu tau. Alah, tahu. Dia kasi kau balik. Macam tu. Tahu lah. Dulu aku NS aku tahu. Kau scam orang lah, tak manage. Ya, aku scam orang. Tapi kau kurang macam kurang. Macam aku punya cerita. Aku cerita tak panjang cerita ni. Sponsor tak ada. Baru dah dekat kau Cari siapa kau apa? Kau Hairul. Aku Mr. Encik dah jumpa kau cakap. Kau je happy sikit, happy. Mr. Hairul, anda diberikan dengan satu cerita yang bahagia sekali. Tak kena. Aku dapat 1 juta. Happy. 1 juta. Jadi anda diwasiatkan kepada anda 100 juta daripada Uncle Mr. Encik Hairul. Cakap tak kenal dia. Kasih nama tu lah. Uncle Mr. Encik macam pelik lah. Macam Encik Tan kena makan. Maybe dia Encik Tan Dia owner Encik Tan lah. Uncle Faso. Fasul. Fasolah tidur Fasul lah. Tidur. Fasolah. Uncle Fasolah. Itu makcik aku. Itu terkenal nama. Itu dia kasih kau duit. Apa joke ni? Dia tak tahu. Nanti kita bilang dia joke. Listener kita tak tahu. Tak tahu. Okay, tak apa. Okay. Kau dapat 100 million. Kau sama situation dengan Zul. Okay. Apa kau buat? Ini yang dalam otak aku lah. Tapi aku tak tahu whether aku akan ikut Zul jadi jahat ke tak. Pasal realistically kita belum dapat duit apa. Dah dapat kau tengok kosong-kosong. Banyak sangat kosong dalam bank kan. Mungkin first aku kasih family member aku duit lah. 100 million is too much. So aku kasih abang adik aku each one maybe 2 million each. Dah cukup sih. Ya ke? Tak. Okay. Memang lah ni kira niat. Adakah aku Tapi part bila of family members? Tak. Bila dah dapat duit baru lain cerita lah. Kan? Kau boleh hantar mak kau, mak betul kau pergi umrah ke, pergi haji semua boleh settle lah. Rumah dorang kau bayarkan. Umrah premium ya. Okay. First class. Lepas tu kau tak jalan, tak tahu orang angkat kau. Wow. Itu kau pergi umrah kan. Pergi holiday. Itu dah problem. Itu dah busy. Tapi apa-apa lah. Apa-apa nanti boleh. orang angkat ramai-ramai. Terus boleh masuk ni. Baki. Itu terus habis lah. 100 million pun no point. Dan macam gitu lah. Kira aku first aku kasih duit pada abang aku, siapa-siapa. Semua orang mesti ada hutang apa. Clear settle. Tak apa. Kalau aku kasih semua pun aku at least ada 80,000 90,000 balance. Kalau kau million lah. Kalau kawan aku kesian macam gini datang, Rul ada kasih je. So 20 okay. Mahal pula 20 juta. $20. Sikitnya. Sikit Tak, kalau dah kaya $20 sekarang mau kasih korang selalu. kalau dah kaya mana dia fikir gitu. Apa lagi Terus berapa? Tapi itu yang buat kau akan miskin. Orang datang kasih berapa? Tapi kalau tak kasih 200 ribu batas batu ramai datang tinggal cek tinggal 2 juta Nak pinjam balik. Kau bagi kau dapat 1 juta habis macam duit raya kau kasih $2. Macam orang mesti tapi aku believe ada orang macam gitu tu. Oh ya. Pasal kira the rich need to stay rich. Kebanyakan orang tapi selalunya kalau rich tu means dia selalu naik pelan-pelan. Macam ni kira kan kau dapat dia runtuh tau. Dia runtuh lain sikit lah. Mungkin pasal kalau kau tak pernah rasa, kau tak pernah tahu yang kau orang kaya. Overnight kau jadi orang millionaire tau. Aku rasa maybe kau akan ada that macam kau rasa mak last year aku nak kasih $10 tapi tak kesampaian, aku kasih $5 duit kedaya. So di sini aku letak 100 lah, satu keping sedap kat dalam. Kau balik rumah kau ramai anak buka pergi rumah Uncle Hairul buka. Ui, 1,000. Kau pun kalau aku Rul aku duit kaya tak ada. Anak aku nak datang lagi. Besok datang lagi. Boleh. Hari-hari saya datang. Tak kisahlah maybe. Tak, kita pun dapat. Tak biasa hari-hari datang tapi besok dia kasih 10,000 tak kisahlah, 10,000 je. Tak kasih 100,000 kan hari-hari, takkan hari 100,000. Mesti ni besok $100 lah. $100 je. $100 lah. 1,000. Gemuk bakal okey. Busy saya 1,000 kau ada kasih 10 million orang dah 1 million saya. 1,000 kali orang datang habis dah duit aku. Kalau aku selalu kasih budak-budak 100. Cik kaya. Wow. Jadi tak payah jadi millionaire. Kali wow kurang hari-hari hantar rumah kat rumah aku ni. Next raya datang. Aku bawa episod ni datang rumah kau. Boleh masuk rekod. Itu yang aku akan buat lah. Aku akan fikir aku buat. So dan lain aku maybe aku beli satu rumah handsome baik banglo, kereta apa aku nak, motor apa aku nak, settle. Anak bini aku letak duit semua dalam bank dorang. Kira certain amount. Anak aku after 21 baru boleh dapat. Banglo kau banglo apa? First class
GBC. Good class lah. Good class. First class. GBC. GCB. GBC. GCB. GBC apa? Good bungalow class lah. Kau tak tahu pasal kau orang-orang biasa tahu GCB je. This is Orang GCB kau tahu kena lah. ingat. Kau kena ingat. This is never dead. What's that? Tak tahu kan. This is never dead. You will know, you know. Tu yang kau patut ni. Siapa yang dengar, kalau dia dengar dia mesti tahulah. So kalau kau apa pula? Aku. Ah. Aku kenapa pula? Kalau kau dapat ni lah 99 million US Singapore Kurang dollar. sih. Tak fair. Kau dapat Kau dapat 100 million tapi dia cakap kau boleh dapat 100 million tapi kau kena masuk jail setahun dulu lepas tu kau dapat 100 million. Busy sih. Kau keluar duit dah tak ada. Ni pakcik aku jahat. Pasal dia dapat 100 million ni tapi dia tak payah tax. Tapi dia nak kau kena ganti dia masuk jail 1 tahun lah. Kau rasa aku buat apa? Aku rasa kau tahu. Kau rasa kau ada scam. Maksudnya Bodoh saya kalau masuk. kalau tak ada Kali dia Tapi cakap kan kita black and white lah. Kalau lawyer mau cakap Ah, tak betul. ada. kali dia nak fall guy, dia cakap dia dah buat satu benda merepek. Dia suruh kau admit. Masuk aku satu. Habis dah hilang aku. Kau masuk duduk dalam, kau keluar dia pun dah hilang. Kalau aku dapatkan 100 million tu 100 million tu transfer dulu, dah dapat baru aku masuk. Betul. Tapi tak boleh. Dia bilang sekarang ni kau kena masuk dulu. Ui, jadi seram kau dah masuk setahun kali tak dapat. Dah masuk setahun tak apa. Kali dia cakap actually ni case dorang judge baru masuk. Ni tak boleh setahun, extend 3 tahun. Lagi 4 tahun keluar, duit dah tak ada. Belum lagi kat dalam judge ada pending case lagi belum lagi baca. Nama dia lagi tambah lagi 20 tahun. Itu kira dah sini tak baik. Berarti muka dah 70 tu. Aku panggil kau podcast lah pokoknya. Betul kita panggil podcast podcast dia kena scam masuk jail 20 tahun. Apa ni perasaan masuk jail Malaysia. Jail lagi. Jail lama, jail Pudu Raya. Tu ada legend. Itu dah roboh kan? Dah tak ada lagi. Dah tak ada roboh lah. Dah tak ada lagi. Dah tak lagi Dah tak lagi. Tak, dah lama dah tak ada. Dah lama dah tak Tapi ada building dia masih ada. Tapi sekarang dah tak ada terus. Sekarang dah tak ada terus. Dah salah dah tukar jadi something lah, macam tempat museum kan that time. Swimming pool lah. Minta maaf orang Malaysia. Aku tak tahu actually. Kami rembat je. Okay, apa-apa. Kalau listener kita dari Malaysia tahu Pudu dah dibuat jadi apa, bilang Tapi letak dalam Pudu komen. ada case yang legendary. The lady. Dia cakap tak boleh sebut nama dia, malah aku seram. Kau jangan. Kita kereta lain nanti. Aku park sebelah kau, tak apa. Kita just sama. Ya, ni rumah aku saya. Kalau tinggal sini. Kau tak keluar rumah saja. Tu pun takut. Jail Pudu Raya has been demolished and replaced by Lalaport BBC Shopping Mall. Bak kan bilang jadi shopping mall. BBC. Shopping mall. BBCC. Lalaport BBCC. Betul tak? BBCC. Bukit Bintang Tadi kau cakap City Centre. BBC. Oh serius Bukit Bintang Shopping Centre. City Centre. City Centre. Tapi kalau Tapi diorang maintain dia punya ni orang-orang Malaysia kalau dengar boleh komen lah apa yang diorang experience kat shopping center tu. Whether siapa yang kerja sana sampai malam tutup kedai Betul. ada apa-apa experience ke. Kita nak tahu juga kita pun nak find out. Tak pernah pergi pun. Betul. Boleh listener kita tolong siapa yang ni boleh komen ke apa. At least kita pun tahu what is going on over there. Yes. BBCC. BBCC. Dia macam BBDC lah, Bukit Batok Driving Centre. Kita bilang the BBCC. Di Malaysia. BBCC. Bukit Batok Driving Centre dulu aku dengar senang nak pass lesen. Betul. Banyak sampai sekarang dia cakap. Iya ke? Okay. Habis diorang dengar Diorang tu kasih susah. Pasang kau lagi. Okay, cerita belum habis. Cover last sebelum tutup tirai cepat. Jadi 100 Kasih kau 2 minit. Start 1 minit setengah. 100 million tu banyak. Takkan 2 minit habis kan. Wow. Transfer aku je tu settle. Tak dapat 1 second. Jadi 100 million ni kalau aku dapat ni, first thing aku akan beli at least 5 property. Cerita sedih tak Kalau cerita sedih happy, boleh happy, buat happy. Okay. Cerita happy lah. Kita happy. Ini 5 property. Ini kan happy. Ini badut. Bodoh lah. Sorry. Okay, lagi tahu. Itu tak kena juga. Salah. Okay, silakan. Maaf lah, jakun sangat lah. Kau tu property ni kita macam tips Sebab property kat Singapore tak depreciate. Dia sentiasa appreciate. Jadi rental yield is good. So aku akan beli 5 untuk passive income. Apart 5 from apa? it, 5 apa? property. Apa benda lah.
ke landed? So a good Kalau kau beli a GCB good tu banglo, dua aku tak tu akan dah beli habis. GCB lah. Aku akan beli a good banglo to 100 stay. million tak cukup. Kau beli The 4 GBC condo, bos. GBC. Dia selalu memang kita sambut. Kau perasan tak? Aku yang tengah edit first episode tu tengok. Dia cakap memang masuk kita sambut. Okay, jangan kasih dia Chan, kasih dia Chan. Aku rasa dah tadi dia pengamuk. Confirm. ada bunyi lah. Sorry. Kami dah sampai ke akhir. Okay, jangan. Kau beli 5 property. 5 property. lima. Macam apa? Macam banglo biasa lah. 4 kondo, 1 banglo. Setamat masa 4 kondo, 1 banglo. 4 kondo, 1 banglo. Jadi kondo tu aku kasih bukan banglo, aku akan tinggal. Banglo apa? Yang terrace ke? Banglo kira aku banglo mana? Banglo is banglo. Dia ada okay. Ada Ada semi-D. Landed dia ada semi-D terrace. Berapa agak harga dia? Agak-agak harga dia. 2 So million. banglo can go as low as 6 to 7 million. Oh, 6 million mahal. As Tapi high as 100 very high million lah. okay Macam lah. mengajar 100 aku million okay. sebulan lah. Okay. Nak kasih dia continue ke nak sambut lagi? Masa tu So a good condo untuk passive income. That one is berapa harga aku tak tahu. Pasal kita nak tengok the market Location price lah, with the rental location. yield lah. kau bayar full cash ke macam kau Cash bayar lah. Full cash. Aku full tak nak cash. hutang-hutang lagi. Lepas tu the remaining ni aku akan definitely aku akan tepikan every month untuk anak-anak yatim lah. Okay, not just Singapore, everywhere. Korang semua okay family semua. Tak, aku kurang sikit lah. Aku ni aku anak yatim. Aku kurang Apa? Nama siapa? Aku anak yatim. Nama. Hairul. Tak ada nama. Aku kurang Aku cari orang nama anak $5. yatim. Aku kurang $5 untuk jadi millionaire. Zul kurang kasih sayang. Tak, aku kurang $5 untuk jadi millionaire. Tu korang kena maki. Minta kena maki. Kau boleh top up $5. Aku $5 je jadi millionaire. Dia boleh tolong maki lah. Dia kurang banyak. Kalau siapa nak boleh pay now dia tolong. Ini betul Kau pino kau jadi kaya macam kau yang dapat 100 million. macam yang apa yang goalkeeper Singapore. Sasani. Sasani China. transfer tu kan. Tu pun ada yang scammer tau. Kira ada orang ambil gambar kan dia punya kedai ada pay now kan. Kat China dia orang ambil pay now, dia edit dia punya QR code, letak kira scammer punya QR code. Ya. Jadi kat China banyak transfer actually transfer kat scammer. Lambat actually banyak yang dia tak dapat. Kau tak bilang ke siang kau buat macam gitu. Kau bukan China? Tak boleh lah. Oh boleh. Tak boleh. Cerita belum habis. Cerita aku tak habis. Kau sampuk diri sendiri. Lagi 4 kondo ada 4 kondo. Tak kena beli kan. Kondo, So satu banglo. kita fikirkan bagian bulan-bulan untuk anak yatim. Dia tak boleh kasih selpuk. Oh. Untuk aku kasih bulan-bulan. Dan aku akan naikkan rumah sekolah. Anak yatim kat Singapore. Untuk anak yatim free lah. Semua free. Singapore? Dekat Singapore, dekat Malaysia, Indonesia. 3 tempat lah. Kau tak nak ada kan macam apa, macam every month kau kasih sedekah daging ke pada orang. Nanti dong call aku. Kau supply daging Aku kan? tak boleh nak continue. Pasal kadang-kadang ada macam organisation kita minta daging susah dapat. jadi mungkin kau boleh jadi sponsor daging lah. Kira kan kau nak tahu dia dengar podcast ke tak? Mungkin lah. Kalau dengar dia tahu ada message kita, apa kau berbual ni. Orang kutuk aku kan. Aku tak kutuk apa, aku cakap engkau yang kutuk. Aku lah. Kalau kau buat kutuk apa, aku tak kutuk. Lagi masih banyak duit lagi. Masih banyak. Jadi the remaining is aku akan macam ketepikan bagian-bagian orang semua ni, education semua. Jadi every month ustaz mau aku bayar. Jadi diorang tak boleh charge. Itu aku punya principle lah. Kau ajar ngaji ke, ajar sekolah ke, di situ diorang boleh graduate jadi degree dan sebagainya, tapi tak boleh bayar. Free. Kira senang kau buka foundation lah. Foundation lah kira. Macam Tapi foundation. kau punya sendiri Malaysia kau buka sendiri tau. Jangan harapkan orang. Sendiri, betul. Betul. Sendiri. Pasal sana pun banyak scam juga. Yalah. Tapi tak boleh charge. Charge je terus government step in, tangkap. Macam gitu lah. Totally kau free. Apa ni kan kau dah macam ni lah. Aku dengan insyaAllah Mr. Prabowo dah jadi kawan baik. Tapi the remaining is for family aku, for all the family members lah. Remaining tu kau rasa berapa? Aku rasa kau berbagi tu tak sampai 20 million Aku pun. takkan kasih macam adik-beradik ke apa lah. Aku akan bayarkan rumah dorang. Jadi kalau nak buat bisnes, aku buat startup untuk dorang. Pasal kalau kau macam dalam aku roughly fikir about 20 million, less than that kau spend on apa yang kau buat 30 sekarang. million So the 70 million lah. Billion kau buat apa? 25% aku akan simpan untuk aku punya investment yang aku tahu lah. Okay, kau nak buat sendiri lah. Jadi buat passive income lah. 25% saving, 25% yang aku akan ketepikan tu semua tu
The remaining 25%, okay, apa yang aku akan buat ni, aku akan bawa family aku Please pergi dengan holiday. Nairul. Holiday je. Tapi aku disappointed sikit lah dengan kau punya idea. Aku macam dengar macam-macam nak kasih kan. Brokot dia tak cakap je. Tu ada. Aku tunggu lah. Pasal aku memang cakap aku tak kasih orang. Aku kasih adik-beradik dengan aku Jolly Aku sendiri. belum apa. berbual. Oh belum lagi. Belum. Okay. Jadi bila dah masuk ni semua dah ketepikan, aku akan hantar reservation. Kurang aja. Tapi kalau ada buat aku pun tak ni lah. Kalau aku dia aku buat juga saya. Lagi kurang ajar. Kau pun sama. Aku 3 seorang. Kau 3 seorang je. 3 the rule code. Kau 100 million tau. Okay lah. Kira ni pastime apa. Tak boleh polis sponsor. Aku boleh buka aku own podcast saya buat ramai budak-budak ni sama aku ya. Budak-budak dia dah ada budak-budak lain. Kira kita second choice lah. Tak, kau boleh tahu tak lah, kau 100 million je. Kau boleh bayar macam siapa kau cakap? Siapa? Artis US ni artis datang untuk podcast dengan kau. Mahal siap. Tak boleh bayar 100 million je kau ada. Tapi 100 million kau tukar USD kau buat 80,000, 80 million aja. Dia jangan membazir. Aku macam Kau panggil diorang turun dah 10 million. Okay, tapi kita stick Kau panggil Bruno Mars dah 25 million. cakap Bruno, aku tengah fikir Bruno Mars juga. Kau panggil Bruno Mars macam bro. Kau panggil Bruno Fernandes. Mas Bruno. Tapi tak Mas boleh. Bruno. Lebih baik kalau Mas betul, Doyok. Kau panggil Mas kita Doyok. invite local artist. Kita naikkan artis lokal kita. Siapa lokal artis? Kau nama siapa 10, lokal nama artis? ke 10. Aku tahu Ritz, Airul, Zulas. Dia yang 3 yang aku tahu lah. Bro code. Okay, tekan lagu lagi ya. Okay. Dia local artis yang aku kenal lah sekarang. Tapi itulah kalau korang kat luar ni, kalau korang ada 100 million, Apa yang korang akan buat? sila Komen Kita tak tahu juga kat kan. YouTube ada, kat Spotify boleh komen sekarang. Semua komen lah. Pasal apa aku tanya gini, kita tak tahu listener kita yang minat kat kita, mungkin dia tak ada wasiat. Wow. Betul. Boleh Sekali jadi. saya kasih kat brokot Yes. Tak 100 million lah, tak 100 million lah. Maybe 100,000 pun boleh lah Cukup lah, Listener cukup kita lah. tak akan lupakan. Kita akan buat event untuk listener Maybe kita. diorang dengar podcast ni dalam tahun 2100 maybe. Macam mana? Masih hidup Apa tu? 2100. Aku tak dengar. Apa kau buat? 75 tahun lagi. Tapi kita punya Spotify masih ada. Kita dah tak ada lah. Tapi kita suara macam gini dah berubah. Okay, 2050 lah 2050. Atau tengah lost. Maybe Tak. lagi tak 2 pasal tahun. kan podcast kan masih kat dalam Spotify. Jadi Forever lah kira. forever. Jadi macam dorang dengar tapi dorang macam baru start minat lah. Habis Macam- dia nak donate kita semua dah tak ada. Dia donate. Kayak 2035 lah. Dia donate the PayNow kau pun tak guna. Kita macam Nombor kau orang lain dah recycle. Kita punya podcast dah macam pakai. umur berapa? 100 million tu jadi maybe jadi 1 million je. 10 years Biden. later kita macam Assalamualaikum semua, kita ada podcast dah tua-tua dia macam Tak, aku masih muda. 10 years later 10 years later aku masih Oh, baru. settle, Aku 10 years ke 30s. 25 years later kau cakap 2050. okay, 2050 25 years later. Kita umur berapa? 25 years 25 aku baru aku 62. Aku 45 lah. Aku 31. Kau 6 tahun dah sekarang. Tahu dia match kata lah. Dia betul lah. Dia pelajaran semua dia. Kita faham. Ungraded. Aku pukul habis. Okay. Pendengar-pendengar kita sampai di situ sajalah. Jadi kalau anda ada apa-apa nak komen ke nak bring up topik yang anda rasa kita boleh bawa, kita ketepikan. Jadi sudah anda tahu, sila komen. Yeah, let's go. Yo. Bro. Ada je nak masuk. Sudah. Aduh. Selalu lambat. Bro.